awal bukan sekadar tentang yang manis, tetapi tentang kasih yang kita kongsikan. Di sebalik biskut raya, ada usaha yang tidak terlihat, ada doa yang tidak didengar, seperti warna-warni biskut ini. Begitu juga kemanisan Syawal, berbeza-beza rasanya, tapi indah apabila dikongsi bersama. Dalam kesibukan, kita masih mencari kekuatan daripada Yang Maha Memberi, kerana setiap usaha akan terasa lebih manis dengan keberkatan. Raya ini raya yang berbeza, sayu tanpa sahutan sudah tubuh. Harumnya tangan. Boleh Kak. Hanya Ingat ya, biskut raya bukan hanya manis pada rasa. Kalau Kak dah tak ada sekalipun, nanti teruskan amalan kita ni ya. Baik Kak. Teruskan berkongsi kemanisan dengan semua orang. Boleh? Boleh Kak. Aisyah, Ya cikgu. awak mesti bangga dengan awak sekarang. Teruskan buat yang terbaik. Baik. Ingat, kasih dan sayang takkan pernah hilang. Baik cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Suka apa ni? Rabbit. Ada yang menahan rindu demi memastikan kemeriahan tetap terasa. Kadang-kadang, keluarga itu bukan hanya di rumah, tetapi juga di sisi kita. Walaupun kami berbeza dan ada di antara kami yang istimewa, ia tidak menghalang kami untuk mencipta kemanisan bersama. Seperti warna-warni biskut ini, berbeza namun tetap mencipta keharmonian bersama. Kerana yang paling manis adalah saat kita mampu membahagiakan orang lain. Tua muda miskin kaya, sambut Syawal dengan riang, beraneka suasana di mana-mana berada. bersuluh dengan cahaya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin.